Semua bangun. Baiklah, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Baik, sebelum kamu semua duduk, saya nak kamu semua tengok bawah meja kamu. Ada sampah ke tak? Tak ada Awak dah ke? kenapa belum belajar dah ketawa? Tak ada ke? Ada? Okey. Lagi saya nak tengok kamu semua tengok meja-meja. Kalau dah Tapi meja ada satu je. Meja ada satu. betulkan je lah, satu Okey. pun. Dah. Dah betul eh? Dah. Okey, ada dah, semua boleh duduk. Cikgu banyak satu dulu. Baiklah, hari ni hari apa? Habis. Baru boleh hari ni? Selas. Betul? Siapa tak adik? Semua adik. Semua adik. Betul tak? Belah ni ada berapa orang? 20. 20. 15 ke 20 lah. Oh, 5 orang Enam. datang. 10. Belah ni lah. Baiklah, sebelum kita belajar hari ni, saya ada teka-teki lah untuk kita mainkan. Saya ada 3 teka-teki. Tapi teka-teki ni berkonsepkan sastra je lah, tak keluar daripada konsep sastra. Semua dah sedia ke? Dah. Dah. Okey, teka-teki pertama. Radin, baca teka-teki ni. Berdiri ke duduk? Berdiri lah. Teka-teki pertama, aku mampu mengubah suasana. Kadang mendamaikan, kadang mencetuskan amarah. Aku lahir daripada perasaan. Siapakah aku? Cuba teka. Mar. Jordan. Haji. Perasaan saya. Perasaan. Perasaan. Perasaan saya kepada dia. Dia. Ke siapa? Tak tahu aku. Tilu je itu tilu. Ya? Dia melibatkan Hati. Pemikiran. Hati tu. ha? Hati. Hati. Salah. Saya tu emosi dia tu. Betul. Bijak ni. Coklat. Sabar. Tambah lagi sabar. Baiklah, teka-teki kedua. Saya nak Ambar baca. Nampak tak? Aku wujud dalam diri setiap orang. Kadang benar tinggalkan tanpa disedari. Ada yang baik, ada yang buruk. Siapakah aku? Cuba teka. Aku wujud dalam diri setiap orang. Kadang mempengaruhi tindakan tanpa disadari. Ada yang baik, ada yang buruk. Siapakah aku? Perasaan. Perasaan. Salah. Dalam tempat je tu. Nilai murni kan? Nilai ni. Bangun ke dia? Orang itu wujud dalam diri setiap orang. Jawapan dia, orang dah baca Tidak tu. boleh. Betul. Wah. Dan yang terakhir, teka-tekinya. Saya nak Hidayah. Baca. Baca. Boleh bangun. Aku boleh berubah, boleh menjadi lebih baik atau lebih buruk. Perubahan aku sering menjadi pengajaran kepada pembaca. Saya Ego. Ya. Sikap. Sikap. Betul. Ui, dia macam bikin tu. Betul. Tak lah, mana bawa phone. Betul. Baiklah. Jadi berdasarkan 3 teka-teki itu, dia akan berkonsepkan pembelajaran kita hari ini, iaitu mengenali dan memahami prosa moden, iaitu drama. Siapa tahu di kat tempat ni ada berapa drama? Satu. Yang lain? Betul ke satu? Dua. Betul. Dua. Iaitu drama Ana dengan drama anda, Mr. Blackway. Mr. Blackway. Dan untuk objektif pembelajaran kita ada 3. Yang pertama adalah memahami dengan jelas dan betul sinopsis drama Ana. Yang kedua, menghuraikan 3 watak dan perwatakan dalam drama Ana. Dan yang terakhir adalah membincangkan 3 peranan watak dan perwatakan dalam drama Ana ini. Baiklah. Audio Jungle.